Ramai orang simpan duit tapi tak sedar nilai duit makin kecil setiap tahun. RM100 sekarang tak sama nilainya dengan RM100 5 tahun yang lepas. Kuasa beli duit kita makin mengecil walaupun duit dan nombor dalam akaun tetap sama. Kenapa jadi macam tu? Itulah yang kita namakan inflasi, perompak senyap duit kita. Nak dapat duit punyalah susah. Tahu-tahu bila beli barang, makin sikit barang yang kita dapat. Jadi, bagaimana nak melindungi simpanan dari inflasi? Kita perlu alihkan sebahagian simpanan ke dalam bentuk aset emas. Kenapa emas? Yang pertama, nilai emas naik bila kuasa beli duit jatuh. Nombor dua, emas adalah aset sebenar, bukan sekadar angka tapi nilai fizikal yang kekal. Simpan lama-lama, makin tinggi nilainya, malah emas tak boleh dicetak sesuka hati seperti duit kertas. Simpan duit untuk belanja, simpan emas untuk melindungi nilai simpanan. Jangan biarkan simpanan anda terhakis. Mula tukarkan sebahagian duit ke dalam bentuk aset emas. Bagaimana caranya? Klik link di bio Safia Sofian, daftar akaun emas Siap percuma. Saya akan bimbing sebaiknya.